Kat sini ramai orang lost. Ramai, majoriti kalau kita tanya. Bila kita nak mulakan bisnes yang boleh menjadi legacy lah. Maksudnya saya dah tolak siap-siap yang pandai jual, yang tolak siap-siap yang business owner. Yang ni yang memang dia bermula dengan niat yang betul nak jadi legacy. Kenapa dia gagal? Nombor satu, dia lost. Dia lost daripada segi identity. Macam saya tanya Tuan Fadi lah. Kalau kita belajar ilmu makrifat ataupun ilmu salaf. Lain macam ni. Kan? Tentang diri kan? Untuk kita jadi manusia yang berjaya, first kita kenal diri kita dulu. Yep. Betul tak? Tanyalah mana-mana ulama' pun. Mereka yang mengenal diri akan mengenali Tuhan dia. Saya terasa memang betul-betul layak pakai baju Melayu ni tuan. So, sama dengan bisnes. Sama Sama. Kita kena membentuk karakter dan identiti diri sendiri tu dulu. So, saya suka tengok bisnes dengan manusia ni benda yang sama. Kalau manusia, kita kena ada identiti dan kita kena ada karakter, kita kena ada strength, kita kena ada kita punya unique capability, sama dengan bisnes. Daripada situ kita decide kita nak jadi apa. Manusia yang ada capability main bola, dia boleh jadi very powerful football player. So business, what is you punya core capability? Yang based on you punya minat, yang you punya strength dan sebagainya. Kat sini ramai orang lost. Ramai, majoriti kalau kita tanya. Maksudnya dia tak tahu dia punya core Dia tak tahu capability. Yalah. Yang dia nampak duit lah. dia nampak duit. Dia So nampak bila duit dia je. bila dia tak kenal diri, dia lost. The only way yang dia nampak adalah duit. Betul. So bila dia nampak duit, apa dia buat? Dia kejar duit. Bila dia kejar duit, apa berlaku? Dia dah tak ada benda yang fulfilling, benda yang meaningful, benda yang ada purpose.